Okay, kita dah ready nak balik dah. Dah tengah hari dah ni. Semua dah ready. Sang saka biru pun dah ready. So let's go. Ingatkan dah boleh balik, tapi nampak gajinya belum lah. Tengah tunggu Cikgu Niko wedding caliper brake ni. Bukan wedding caliper brake, wedding screw caliper brake Azra. Katanya kepala skru tu dah loose, so tak boleh nak buka, nak tukar brake pad. Tunggulah kejap. Tapi Azra tak keluar, tak balik minggu ni. Dia stay je. Tapi itulah kan, kita tunggu je lah. Dia punya trik tu depan tu. Pulang itu depan tu dia dulu. Oh. Penunggu setia. Guru Ustaz dah ready dengan motor dia. Motor dia dah siap. Motor kita pun dah siap. Motor orang lain pun dah siap. Sagak ke apa bunyi? Forest. Cantik cuaca hari ni. Cantik, memang cantik cuaca hari ni. Panas terik. Harap-harap jalan pun kering. Tak ada apa-apa permainan lah harapnya hari ni. Moga permudahkanlah. Langit pun cerah hari ni. Awan memutih. Bukit Bukau membiru. Ni dia content creator baru Tripodku. ni. Bergak lagi ni tak tengok aku. Video-video lama ya. Ya. Yalah dah. Video lama. Piye lagi. Oh, bang aku. Oh, tengok gitu. Bang aku. Kita tengok lu netizen menyiasat. Netizen menyiasat kau daripada SB lah. Oh, nyanyilah. Kenapa sini mah? Kenapa you tak keluar hari ni, tak balik ke sektor? Saya ada menjalankan sama Markus demi negara. Oh, demi negara. Ini dia ketua waden kita. Terbaik dari lagu. Jom keluar kita makan nasi ke dekat Abeja je. Abeja nak belanja? Nak belanja. Lain kali je. Cikgu Zul peneman setia sekolah ni. Oh, dia kelip lagu. Tak ada motor. Oh, ini dia Cikgu Wayun. Kemunculan kedua ya. Ini comeback. Saja tak tahu. Buat kan? Bini dua kau? Banyak ke kabi ni. Oh, 3 lalu. Wah, gol. 3. Abi tengok ni aku biar ni kami ya. Dah. Itu hanyalah kita nak semata-mata ya.
mai. Ha? Tali ke? No ni. Bere daya. Yo kan. Cikgu ini mengalami masalah pecah bearing hadapan. Kocak bearing ho. Oh lo. Bukan dah tu. Ha? Bearing. Bearing pecah, berkecai. Ya. Ada bearing? Dia mengenai tak tempat itu molek ni. Oh, situ. Jika jangan hutan kan. Buah je naik sekali mana tengok. Oh. Ada main. Ada main. Ada cai. Tukar. Ada main ya, Pak? Gini ke? Ha? Gini ke? Anjing juga, Pak. Tapi belakang lembu ah. Lembu. Ada jual ikan. Oh, bosan weh. Mana abe? Abe beri ada goyang lah. Abe betul beri lah. Lepek tu kita tayar lagi kau ni pek. Macam mana ni abe? Nak temu kedai mana? Ya. Di sekolah lagi dia saat ni tu. Oh, di sekolah lagi. Oh. Buat lalu. Cikgu Zainuri mengalami perpecahan bearing juga sama macam Cikgu Kamal sebelum ni. Jangan gitu. Tak apa kau akhir emoji kat situ. Emoji. Buat emoji. Letak beg dulu je. Tarik seluar tinggi sikit. Sensor. Takut orang minta lagi video ni. Boleh review Cikgu Zainuri. Review Cikgu Zainuri. Bukan review motor tu. Review tu Siapa itu? Orang kampung? Oh, ingat kayu ke ni? Berberai ya. Berderai. Air mata. Berderai. Pecah berkecai biji bearing ni. Biji dia pecah dah. Tak, rumah dia saja. Dia biji ke putih? Kau pecah ni? Tak. Ada. Cerang ke? Boleh lain ni. Dua-dua abe. Tak ada dah kata. Tak ada mana? Boleh lain ni tak ada tu. Tak ada dah tu. Gila. Kata ah. Ayah kau tu kau apa mana? Kau yang macam turus. Cuna hari ni. Ayah. Nah dia tu dapat ring kan? Betul yang nah di ring di ring. Ring dah ada. Oh, nah di ring tu soalnya. Kalau dia rampak tu agak TikTok ni gini. Salah satu cara nak buka sarang bearing. Tengok kau ni. Menggunakan dua bilah pelayar spana. Tak dah. Selu tak. Derahi, biar lagi. Dia tu nak lebah lagi. Lagi. Mari dia. Ni royak mari je. Ni mana orang kan mari dulu.
Kamera ingat saya kan. Tak kena ada. Okey ya dulu gitu. Tak kena ada. Tak apa. Bawah je, bawah je. Bagi. Ha, ke bawah, bawah lagi. Okey, okey. Bagi. Ha, gitu. Dah lah. Cocok. Ya. Batu sak lah ada batu sak. Batu sak. Mana tu nanti? Okey, bearing dah berjaya dikeluarkan. Lepas mana? Apa? Jaya akhirnya. Mana kerah kau? Makan belah tu. Batu sak. Mata tengah. Batu tu. Batu sak ni ke? Mata tengah dia ke? Ni. Ha tu je lah. Betul dah. Ni batu sak ni. Batu sak. Oh tu pakai batu sak. Bearing. Tu tu. Batu roller. Bearing. Roller. Ah kau beri orang panggil. Batu balok boh. Ha betul batu balok. Ha batu balok. Okey kapu. Plastik tadi tengah tadi. Situ. Give dia tak apa. Gelu-gelu alet tu kalau. Tak apa. Biar. Bukan ni. Bawa. Ha. Tak apa. Duduk dulu bearing. Ada jari tu ke? Ada. Apa? Oh, batu tengah ni. Batu tu. Jadi. Rapat dah tu. Tuk kalau takut itu dia masuk dalam. Mana masuk dalam ni je? Ha ni kali ni. Kalau ni dah duduk dalam. Bagi kau luar tu kan? Merah ke? Dua. Okey, terbaik. Boleh kongsi ayat jampi tadi? Alamak. Tak boleh cakap dalam kamera lah. Nanti kantor dengan jiran. Terkantung ke jiran. Setelah sejam ya, hampir sejam lebih agaknya berhempas pulas, akhirnya selesai juga masalah yi ni. Bukan masalah motor masalah yi sebab dia tak tahu bearing. Taklah. Agak-agak dia 5 pagi dah kan. Ini Kipas air paman. tak ada dah KPI. Belakang pun kocok ni habis. Kau am. Molek. Ni. Ya. Kadang besar. Ada bearing dia? Air mata. Dalam. Air mata. Oh, spoket pun. Oh banyak ni yi. Ya Allah yi. Tak cara motor yi. Jadi buat pelesalahan dulu tak apa. Lepas bearing depan, sekarang bearing belakang pula. Mana ni mak? Mak pakai bearing belakang biasanya. Itulah pentingnya ya. Bila kita dah sampai sekolah atau sebelum bergerak, kita kena cek dulu. Kita kena cek semua. Bearing, sprocket, rantai semua. Supaya tak berlaku macam ni. Nak berlaku nak macam mana? Kan? Kena buat cabut enggak ni orang. Ada. Enggak kata. Bearing tu. Okey. Bearing ada tak ni? Letak gogel bearing. Oh, Kacak? berkontak. Tu longgar tu mudah Ada. kata. Ada lebih. Sai? Lebih. Ada. Ada ni. Ada. Kita bearing tak besar pun kita pompak nak sampai ni. Ha.
Ha, janji ada. Janji ada. Oh betul ada. Dia berkata tukar bearing. Kita Tukar. Ni 203. So, Ni 201 tu. Kau tu. Cabut dia punya tu. Saya berapa tu? ni 201. Ni 203 sprocket. Ini kamar. Ini 201 juga. Dia bearing lain so. Ini 301. Ini 301. Ini 301 ni. Dari sprocket ada tak? Gitu. Ini 203. Yalah. Raja tu pun dia pakai dah pun. Oh, berapa kali dah dia. Dia berapa kali dah? Berapa kali dah dia. Ada dia kaitan dulu tu. Memang ada ni 203. Ada. Ada. Nanti kau pergi ambil. Hebat cikgu kamar. Oh, hebat kepala saya ni, jangan berkotak-katik kan. Kesian dia. Kepala saya. Disepak-sepak, diterajang kepala saya. Kesian kepala saya. Saya letak dalam rak lah sikit. Ada? Emo ni memang saja nak sakit hati ai. Nah, ni bearing saya. Sediakan untuk kawan-kawan tengok. Ha. Ni berapa biji ni? Ha, 1 2 3 4 5. Ha. Break pack lagi. Ini 201. Ni lagi. Ha. Memang saya standby untuk kawan-kawan. Ha. Banyak masih banyak lagi. Dalam plastik. Jangan kata ni, jangan kau buka bah. Hai. Hari macam nak hujan. Cuaca gelap gelita dah ni. Oh, agak berbahaya ni Ada lagi? Boleh mah? Itu siap air. Okey. Oh, ya dah tu mah, tu dah. Percaya dia mah. Kiri kanan ingat mah. Boleh pergi. Mari ke tak? Tak mari pun. Tak mari. Tengok. Kiri kanan. Oh, mari dah. Mari. Kami. Sekarang habis. Agak tak apanya poket. Baca balik bocah je. Oh ni bahagia ni. Boleh Ada. Nak tukar? Ada. Rasanya ada spare part. Untuk kawan-kawan. Kalau ada lah. Rasanya ada. Mana? Sudah. Tak jumpa. Sudah. Tadi belagak sangat kata ada. Nasib baik ada. Ni dia. Getah hak. Okey. Bayi. Tak tahu, kau takut guna dah kau bagi. Kalau guna dah pun, kalau molek ke tak apa. Sukut jamai lagi. Bagi baru kita sedia. Sebelah je. Oh, masuk. Ya. Hebatlah cikgu kamu. Nampak kan? Okey bah. Okey. Habis dah. Habis dah tadi. Ada. Kau tak dengar agak sikit habis. Bapak molek mah takut kata tu.
Locong. Dah awak. Gandingan mantap guru besar dalam PKM. Katak lagi. Katak lagi. Dah aku katuk kok gitu ni. Orang ni takut kena tangan big boss. Tangan. Ya. Tak apa kena tangan big boss kita pergi hospital semi boh. Ya. Silo. Seming ni. Kerah dah tu napuk tu mah. Hari ni ada permainan orang kata. Belum lagi permainan yang sebenar. Ini adalah permainan untuk permainan lepas. Permula. Bermula permainan ni dulu. Sebelum permainan yang lebih asyik. Kita main ni dulu. Main dulu. Main dulu. Ni pun boleh tahan lah. Gelak di atas langit. Okey, kita cuba pasang balik. Dah siap. Buka sprocket tadi. Buka sprocket. Tukar bearing sprocket, bearing tayar. Dua-dua depan belakang. Bagi kau ni. Tadi kau ni. Dia pula ajar. Kata selesa. Dengan ni dengan tanda Tenan ni. Okey, dah settle. Alhamdulillah. Ada beri dah dia ni. Sebaiknya ada pemain nombor 1 kita. Pemain nombor 1 SK Bala. The Joy. Nico Joy. Dan pemain nombor 2 kita dia tidak mahu ditunjuk ke mukanya. Sekadar di Saya suka memainkan peranan di luar tabir lah. Ya. Maklumlah dunia sekarang ni tak boleh nak menonjol sangat. Ya. Yang tukar rakam ni pun hati pun bukan baik sangat. Jadi saya kena hati-hatilah. Sampai situ saja ucapan saya pada hari ini. Disebabkan dia cakap tukar rakam ni bukan tak baik hati. Kita viral muka. Kita viral muka dia. Jaga dia. Okay, kita sambung perjalanan kita. Dah settle tukar bearing depan dan belakang motor Cikgu Zainuri. Harap-harap lepas ni tak ada apa-apa dah berlaku, insya-Allah. Kalau tengokkan pada cuaca gelap gelita Dia akan tunggu hujan ni.
Alah, okey. Mana? Ada. Hai. Mana putih? Okey. Hai. Gerah ke kau tubuh tu. Kalau agak dah minggu ni kering. Ha. Sampai dia.
Ada beri lah ke? Ada. Mana belakang tak ada? Kita berehat di Sungai Buloh. Sekejap je. Sekejap je. Tak boleh lama-lama. Sebab kawan dah tunggu kat sana. Siang kawan ya. Ni lihat kau ni pula. Oh bahaya oi. Dia kena dua-dua. Kena dua-dua.
Dari pakar dari Dapat batu. Ada kasut lah kata. Tak boleh nak pakai. Sebab sejak kasut pula. Kita lalu tu kan ada gapo itu dulu. Masuk ke apa i? Mau gogo. Kawan ni tak boleh break ala selip bau. Habis. Tak jatuh telefon kena mecik selip Sungai Buloh. Oh, tarik duduk sebelah sana. Orang enggak tahu. Kat sungai ni orang kata ada kelah kan? Ya tak? Semah. Tengah. Kan tengas. Tengah ke tepi saya tak tahu. Tapi adalah ikan. Hari ni Cikgu Yi agak gagal lah. Pecah bearing. Depan belakang. Combo So lepas ni untuk peringatan mesti apa kata kena check dululah bearing ke apa sebelum kita bergerak. baik mencegah dari Lebih baik mencegah dari berubat di dalam hutan. Sebab kita tak ada kelengkapan. Nasib baiklah pemain kita agak mahir dapat selesaikan masalah perpecahan bearing pada hari ini. So kita gerak dululah. Jom.
kawan tinggal kawan ni. Memang kawan ni rasa nak mencarut je. Baru sampai 3 minit. Yelah tu. Kita sampai dekat kedai yang selalu kita lepak. Kedai Alif. Masakan Thai. Kita nak temu ramah ada 2 rider. Seorang rider baru nampak ni. Aduh. Dia betul ngusung tak dia? Ya. Lama? Mandi dia? 10 minit kan. 10 minit? Oh, 10 minit je tunggu. How come? How come? Wahai dulu kak. Hello kak. Memang kawan apa dah? Rumah. Yalah kak, dia baru sampai 3 minit ke? Ha. Apa dah? Oh, habis angguk-angguk gitu. Pakat dah ni. Pakat habis. Mak kata kau tak cari mana kau you ni. Kau Azir ni memang tak cari lama dah. Kau you. Jatuh. Oh. Alamak kawan. Oh, kalau tak cerita dah tak tahu you. Oh, lupa apa you cerita. Oh, member jatuh. Aduh, tapi tak pecah Tuan. Tuan dia. Tuan okey, steady Okey, steady lagi. Steady. Jatuh kat mana you? Kat gulung lintang. Oh, kita makan celup-celup oh. Buze kali berhenti sini, nasi putih, tom yum, dah ada. Tahu ayam.